semua, kembali lagi di dalam channel Mazhar Zinet. Dan hari ini saya akan membuat video Beyblade Battles lagi sekali. Ini saya rasa Beyblade Battles ni memang sangat sopan lah nak buat. Okay, jadi perlawanan kita pada hari ini ialah apa? Dua Beyblade yang sama, cuma bezanya ialah umur, iaitu Zoic Excalibur dan juga Sig Excalibur dan juga Zoic. Oh my god, Sig Excalibur versi 2019 rasanya lah. Ni tu waktu era keemasan Beyblade Burst. Setuju tak dengan apa yang saya cakap ni? Okay, jadi saya akan berlawan antara dua Beyblade ini. Tapi sebelum itu, sebelum saya terangkan apa yang saya nak buat, pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Okay, baiklah. Jadi macam video sebelum ni, saya akan buat 3 battle. Battle pertama, battle klasik menggunakan stock combo. Battle kedua, saya akan ambil dari Beyblade, membuat random Beyblade battle. Dan ketiga, saya akan pilih combo yang kuat, combo sopa untuk kalahkan Beyblade masing-masing. Okay, jadi mari kita tengok battle klasik. Kita ada Sig Excalibur. Tengok cantik kan, saya letak stiker tu petang semalam saya letak. Ada stiker yang saya tak letak dan ada stiker yang saya letak memang cantik lah. Dia nampak lebih emas. Lepas tu dia ialah satu dan iron tak ada besi. Okay, perlawanan dia dengan Sig Excalibur versi lama. Saya rasa ni beli tahun 2019 ke orang owner lama. Tu waktu era keemasan Beyblade. Disk dia ialah 2. Saya minta maaf lah, saya cuba cari disk 1 tapi tak jumpa. Jadi saya cari yang lain lah. Ni 2. Okay, nampak ni, tengok 2. Dan juga driver Excel, sebab dia macam sama dengan iron. Okay, BAM! Weh, ini apa ni, mod magic 2 tangan line angle. Kepala saya menjadi sangat singit. Okay, biasanya okay, jadi ni perlawanan antara dua Beyblade ini. Pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Okay, so kita pasangkan ni. Okay, classic battle lah. 3, 2, 1. Okay, dua Beyblade di situ. Serangan agak kuat. Oh, big hit. Lama menang. Spin finish. Satu mata. Oh, tengok dia buat apa ni, dual saber punya gerakan. Miss loss. Okay. Wow! Wih, serangan kuat. Tapi macam kehilangan stamina. Excalibur lama. Baru. Spin finish lagi. Buat Excalibur. Dan top bomb. Dual saber. Kuat juga serangan dua-dua ni. Shout out kepada Xander. Ada kawan saya juga, nama dia Xander juga. Okay, 3, 2, 1. Apa ni? Ada benda melayang. Apa yang melayang ni? Apa yang melayang? Macam plastik melayang dekat Beyblade lama ni rasanya. Wih, kau battle ni. Alamak, lupa check. Tapi itu accident, jadi kita kira seri lah. Accident. 3, 2, 1. Baru di situ. Lama di situ. Serang kuat. Wih, Sigman power. Cuma hilangan stamina. Spin finish 3-0. Kuat betul lah Sig lama ni. Main padu.
Apa yang salah dengannya? Okay. 3, 2, 1. Okay. Oh, Excalibur lama baru mula pasif, tapi dia mula counter attack sedikit. Oh, jap. Okay, lawan stamina sebab menang. No! Dia sikit je lagi nak kalah, tapi Sig Excalibur lama 4-0. Weh, padu betul. Spin finish. Okay, baiklah. Masuk kita buangkan letak disk dan driver ke tepi. Dan mari kita buat battle kedua, iaitu random Beyblade battles. Okay, kita pastikan Beyblade lain yang ni. Okay, saya akan tutup mata. 3, 2, 1. Kita buat yang baru dahululah. Lat tali tak apa. Hurricane. Okay, Hurricane Excalibur baru. Okay, driver. Okay, tutup mata. Apa ni? Volcanic Bomb. Alright. Beyblade lama pula. 4 dia. 4. Okay, Beyblade apa ni, driver disc era evolution dan ke. Oh, planet. Rasanya planet. Bukan. Tak, saya pun tak tahulah apa nama driver tu. Tu dari Zillion Zoo Squad. Baiklah, Beyblade akan dipasang. Wih, ketat. Okay, battle seterusnya. Sig Excalibur Hurricane Volcanic berlawan dengan Sig Excalibur lama 4. Entah planet ke atau salah saya planet. Okay, disebabkan Sig Excalibur lama tu dia menang. Jangan Sig Swag 3, 2, 1. Oh, dia mula main stationary attack. Wow. Yo, baru menang 1-0. Spin finish. Okay. Wih, ketatnya. Wih, takut bahaya je. Wow. Wih, dia naik kan. Slide finish 3 point. Stinky meninggal dunia. Tak apalah, nasib baik menang. Tu apa ni, slide finish 3 point. Baiklah, kejap ya. Aduh, Hurricane. Main rosak-rosak pula lah. Okay. Baiklah, disk dan driver dah keluar. Masuk untuk battle ketiga, iaitu competitive combo. Cakap pasal competitive combo kan, mana disk saya weh? Oh ni. Okay. Baiklah, untuk baru saya rasa yang mantap ialah convert versi mod dark balance dan charge. Main charge telefon ya. Telefon saya tengah charge sekarang.
Jangan cas telefon sambil main. Oi. Hui, yo ketat weh. Memang ketat. Okay, lepas tu yang lama punya memang takkanlah saya pilih combo yang sama je kan, walaupun Beyblade sama. Saya akan menggunakan Blitz Evolution. Evolusi Beyblade Burst. Boom. Soy Excalibur Blitz Evolution. Jadi sebab saya pilih dua-dua macam ni ialah untuk membuatkan efek apa tu, dual saber atau double impact. Okay. Kenapa kaki saya setajam pak Oh, ni lah dia bekas mayat sick. Okay, siapa menang tadi? Baru ke lama? Baru kan? Okay, 3. Tapi sebelum tu pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Okay, wow. Oh, dia main kau dia main spin finish 1 point bagi Excalibur lama. Apa ni, saya rasa kali ni Excalibur yang baru dia main pasif pula. 3, 2, 1. Hui, serangan kuat. Hui, nampaknya Excalibur lama kekurangan stamina. Dia nak kan dua Beyblade tu dia pusing, dia nampak lain kan. Apa baguslah tu saya letak stiker, dia nampak lagi nice. Baru menang 1-1. Let's go 1-1. Oh. Aduh, dia main tornado stalling. Dual saber. Okay. Excalibur baru menang. Spin finish. Jumlah mata 2-0. Ni memang sopa main ini punya game perlawanan. Tak ni macam burger. Dual saber. Dual saber. Tu seri 2 1 sama. Tengok ni, dua-dua dalam bentuk double impact. Kan jadi tu saya buat. Pandai kan saya buat. Biasa saya memang orang sopa macam tu lah buat dia. Okay, saya lama dulu 3, 2, 1. Ya, miss launch. Minta maaf. Kita main barulah. What? Woi, lompat. Serangan kuat. Aduh, dia tak kena. Nampaknya baru dia main stationary attack. Dia duduk tengah saja tapi dia punya bilah dia tajam. Seri. Wih. Mungkin lama ni kita main. Kita cepat. 3, 2, 1. What? Oh. Mungkin terlalu bagus kot saya buat ni. Ataupun tidak. Excalibur lama. Spin finish. 2, 1. Let's go. 3, 2. Wow. Big hits. Serangan yang kuat itu. Sekarang perlawanan stamina. Kenapa Excalibur lama macam tak stabil? Oh my god. Baru menang
2-2. Eh, 2-2. Weh, kau punya geng ni. 2-2 pula dah. Dual Saber 3, 2, 1. Oh! Siapa cakap right spin tak boleh buat slide finish? Ha? Tadi waktu perlawanan kedua tu menang slide finish. 3-2. Soyek Excalibur baru. Harap-harap lah dapat cepat habis. 3, 2, 1. Baru di situ. Lama di situ. Aduh. Oh ya, saya lupa nak beritahu. Evolution punya driver, walaupun plastik ataupun getah, dia masih susah nak buat rush launch. Sebab tu dia banyak pusing-pusing tu lah. Nampaknya dengan itu pemenang bagi perlawanan antara Soyek Excalibur baru selama. Baru! Nasib baik. Yeay, baru menang. Tak sia-sia saya pasal stiker. Cantik kan? Tengok cantik kan? Ni tak ada stiker lah. Jadi itu saja, pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Bye!